Ini kawan dapat hadiah daripada fans. Nama dia Wahidah. Dia hantar lagi hadiah. Aku rasa Wahidah ni lah fans yang paling banyak hantar hadiah kat aku. Aku tak tahu macam mana. So jom kita unboxing. Ini baru ambil. Apa ni? Taklah muka abang tak macam opah. Wahidah bagi apa ni Wahidah? Ya Allah Wahidah. Susah je Wahidah ni. Wahidah bagi seluar? Ada surat cinta. Wahidah bagi apa ni? Okey, dia setiap kali dia bagi hadiah, dia akan bagi aku surat-surat macam ni. Dan sudah tentunya surat ini ditulis oleh ibu dia. Ke Wahidah yang tulis Wahidah? Kali ni tulisan macam Wahidah. Wahidah boleh baca dalam live ke? Boleh baca dalam live? Simpan surat-suratnya. Ya banyak. Setiap kali ada hadiah tu kan, aku simpan sekali. Cerita dalam live Cakap boleh Okey. Puteri Seroja, Kak Puteri Seroja, terima kasih. Assalamualaikum Abang Kemal Ayang. Takut. Kita harap Abang Kemal dalam keadaan sihat dan bahagia setiap masa. Sebenarnya kita dah lama simpan perasaan ni, tapi kita ambil keberanian hari ni untuk luahkan sesuatu yang dah lama terbuku dalam hati. Oh, tak payah baca? Okey. Kak Puteri Seroja, terima kasih. So, tak payah baca lah. Tak payah baca ni. Kau baca. Abang Kemal mungkin Abang Kemal mungkin tak perasan, tapi setiap kali kita tengok abang dalam live dan semua media sosial, hati kita rasa tenang. Cara abang senyum, cara bercakap, semuanya buat kita selesa walaupun kita selalu bergaduh dalam live. Alah, gaduh-gaduh pun sayang juga kat Abang Kemal. Abang ada aura yang susah nak digambarkan dengan kata-kata, dan mungkin sebab itulah kita suka tengok abang dalam semua media sosial. Ada duduk belakang? Kalau suatu hari nanti abang sudi kenal kita lebih dekat, kita akan hargainya sepenuh hati. Tapi kalau tidak, kita tetap doakan yang terbaik untuk abang dalam kehidupan dan kebahagiaan abang. Okay. Terima kasih sebab jadi seseorang yang istimewa dalam hidup kita walaupun tanpa abang sedar. Alhamdulillah. Kita ada ayat sweet untuk abang. Setiap kali abang senyum, dunia kita jadi lebih tenang. Kita tak pandai ayat-ayat manis sangat, tapi kita ikhlas suka kat Abang Kemal. Walaupun jarak memisah, namun hati ini tetap setia dan Ya Allah. Kita akan sentiasa bersama, menjadi cahaya kala dunia gelap gelita. Perasaan ni tetap jujur walau jauh di mata, namun abang tetap di hati. Andai engkau ditakdirkan untukku, andai engkau dijadikan jodohku. Lirik ni akan menjadi saksi pertemuan dan perhubungan yang abadi. Kita tak tahulah Abang Kemal terima kita. Wahidah, inilah saja yang kita dapat luahkan dekat abang. Kita sayang abang dunia dan akhirat. I love you. Amalah idolaku yang baik hati, pemurah, handsome, suka hiburkan orang. Main Wahidah. Terima kasihlah Wahidah. Duk hantar ayat-ayat sweet. Lepas tu bagi hadiah ni. Wahidah belikan kita apa ni? Seluar diset sekali dengan baju ke Wahidah? Wow. Oh, diset sekali dengan baju. Macam ni. Sekejap, Adam duduk sini boleh tak? Jangan pegang makanan. Sini, duduk sini. Adam baca-baca, kita nak tukar baju sekejap. Wahidah bagi baju dengan seluar. Aku nak tunjuk kat korang. Cepat. Okay, one, two, go. Masuk duduk sini. Lain orang.
Adam makan apa tu? Korang kan selalu tanya Adam ni Adam cakap. Kau jangan tunjuk muka kau tu bukan handsome sangat pun. Hi Adam, send 100 times. Can you do that? No. Guys, can you guys see this? Dah sana. Ni tak ada lah. Mana ada filter? Don't lie. I don't need filter. See? I don't need. Okay, jom. Ya alamak, kau ada tu lah pula. Mana kau tu? Kau ni, kejap. I don't need filter. Korang suaranya macam bersepah sikit orang Sekejap. Adam ni punca lah. Sini. Kita pakai baju yang Wahidah belikan sekali dengan seluar dia. Dia satu set. Nampak? Baju dan seluar Wahidah beli. Muat je Wahidah. Muat je. Dia muat elok je. Satu sedang je. Cantik lah kan? Kain dia sejuk.